Fiz, sekarang ni bukan main calon-calon kempen dalam Facebook. Apa? Tu apa pasal? Tak sabar pula aku nak tengok siapa menang. Tu lah. Rasanya kat mana asal kita boleh dapat tahu menang tu? Ya Allah Mukmin. Kat AGM Permai lah 28 April ni. Tak silap aku 28 bulan 1 ni kan? Yok, kejadak kau tiba-tiba yok ni lah. Tak ada lah Min, simpan tadi tu Min. Ingat, masa ni lah kita nak tengok detik terakhir pucuk pimpinan kita dalam organisasi Permai. Apa pelik sangat kau cakap hari ni dah? Pelik tak pelik. Tapi betul lah, sebelum dia kena ganti dengan yang baru kan. Cuma itulah sekarang ni ada masalah lah. Abang main sini bawa masalah dia. Abang pula. Abang ha? Itulah pasal. Salahnya komitmen ahli untuk hadir ke AGM ni tak ada. Kurang. Macam mana lah macam ni nak bantu? Nak datang pun. Ya kan, macam mana lah macam ni nak bantu pimpinan Permai untuk muhasabah? Ya, tak boleh lah macam tu. Aku rasa sebenarnya kita ahli Permai sendiri yang kena orang ni ahli Permai sendiri yang kena tolong dia pucuk pimpinan supaya muhasabah dari mereka. Sebab apa? Yang tu nak katakan ahli Permai yang cakap kepada pucuk pimpinan. Betul Min. Macam tu lagi okey tak? Kan? Confirm. Mukmin, tu masalah komuniti Permai sekarang ni. Mentaliti dia sama je. Tak ada perubahan langsung. Kita kena ada transformasi ni. Mu ni hati kakek. Jangan lupa pula pagi dah. Kalau kamu ahli Permai, buktikan.